Bismillahirrahmanirrahim. What's up guys, welcome back to my channel. I am Romal. Berhenti setting mic tadi. Tak apa benda lah. Boleh pula tak detect Ya, aku nak tahu detect tak detect, aku tengok dia punya indikator ni. Kalau indikator ni dia apa tergedik-gedik sikit kan. Maknanya mic tu okey lah. Okay guys, ini first motovlog aku lah di KL. Sebelum aku duduk di utara. Aku kerja kat sana kan. Tapi ditakdirkan orang tua aku sakit dan dia menerima rawatan di KL. Jadi aku ambil keputusan untuk pindah di KL lah. Sebab kat sini pun ada rumahan. Dah halang buat rawatan kat sini. Kira duduk sini terus lah. Sebab family pun banyak duduk sini kan. Adik-adik apa semua. Okay, ni aku nak pergi on the way ke office. Nak pergi on the way ke office tu. Gila ayat. Nak settle marketing jap. Enjoy lah. Orang kata apa, first vlog aku di Kuala Lumpur ini. Padahal aku duduk utara tu, tiap-tiap hari aku duduk naik motor, aku tak buat motor vlog. Tak sempat weh kat sana. Sebab aku masuk awal pagi kan. Awal pagi balik, kadang balik. Kalau balik petang tu tak apalah kan. Balik malam ada. Malas tu buat kat sana kan. Ini dia suasana dia cantik sikit. Dia banyak benda menarik lah kat KL ni. Kalau utara tu balik-balik kelapa sawit, benda agak membosankan sikit. Tapi dia lebih kepada ketenangan lah sana kan. Tapi aku perasan dekat KL ni dia motor tak banyak tau. Waktu balik kerja, pergi kerja, Macam sekarang ni aku masuk office tengah hari, memang langsung tak banyak lah. Tapi macam pagi-pagi, petang-petang kan, motor ni dia banyak tapi tak sebanyak macam kat sebelah utara, belah Penang apa semua kan. Kalau Penang tu lorong motor pun kadang-kadang boleh jam tu. Dia sangat-sangat padat lah, sangat ramai sana. Kat KL ni aku perasan banyak pergi kerja naik kereta, jadi lorong motor ni agak lengang. Mungkin jugalah sebab KL ni banyak hujan, selalu hujan petang kan. Okay, sebab tu korang ada tu prefer naik kereta. Kalau LRT memang padat lah. Macam Tin Sadin. Ini jalan-jalan yang kata apa, yang jarang dilalui sebelum ni. Sekarang aku lalui setiap hari. Federal Highway. Lagi lepas settle pergi office, aku ingat nak hantar motor servis tu. Sebab dah lama dah sampai masa dah. Dah sampai masa untuk diservis. Apa benda lah mata aku ni. Ada benda ni. Jam tu. Ini mesti semua nak keluar pergi lunch kan. Alamak, tutup pula. Hari tu tutup dah, tutup lagi. Apa masalah tau. Nak kata repair, tak ada benda yang di repair sangat pun. Menyelit ni aku malas pun nak menyelit macam gini ya. Masih lah naik motor ni Honda Dash. Agak selesa jugalah kan. Kalau untuk daily tu dia taklah laju kan. Tapi convenient. Untuk benda-benda macam ni dia convenient. Kapcai. Kalau naik naked memang hidup dia. Agak sukar. Boleh bang. Oi sangkut. Sangkut. Lagi boleh selit, kita selit. Motor ringan tak apa. Macam ni. Dia leceh lah kalau motor, lorong motor kat atas tu tutup. Lepas tu nak kena lalu bawah ni dengan traffic light aja lagi. Ini semua melambatkan lah. Ya semalam elok-elok je. Tak apa benda dah dia buat kat sana. Itu dia buat jalan okey lah. Ni buat apa pula tak tahu. Menunggu traffic light pula. Ini macam highway BKE Kubang Semang. Lorong motor tapi nak kena lalu traffic light lama betul. Ni aku malas tu sini ni. Nak lalu atas kan, takut tu pula kan. Trafik apa semua. Betul-betul lama lah. Aku rasa nak terberak ni. Aduh. Okay, finally. Buang masa ke tu. Okay. Okay, sampai. Wow.